Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair wa la. Saya muliakan para pegawai dan seluruh pegawai daripada Kedutaan Malaysia yang perwakilan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama pada pagi ini, dan kita turun kepada kitab yang kita akan bincangkan, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Telah masuk pada fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumikum fid darain amin. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ketahui olehmu bahawasanya, kata pengarang, telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang dengar, dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Ini tujuan telinga dijadikan. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat. Jadi faedah telinga untuk keduniaan, manakala faedah dunia, faedah telinga untuk akhirat itu mendengar ia akan Quran dan hadis Nabi SAW, dan segala ilmu yang memberi manfaat. Dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Jadi pengarang dalam kitab ini menyebutkan faedah yang telinga dapat dibandingkan dengan mendengar daripada dengan melihat, menyebabkan ditinggikan kedudukan telinga itu. Nampak tak? Kerana itu dalam Quran pun Allah Ta'ala dulukan kebanyakan ayat, dahulukan as-sam'a daripada al-basar. Boleh tengok, nanti kita akan tengok surah Al-Isra pun Allah Ta'ala sebut inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Dan juga sebut dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala sebut wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal-absara wal-af'idata qalilan ma tashkurun. Didahulukan dengan perkataan as-sam'a, dengan dengar dulu. Yang kedua, kata ulama, antaranya Al-Imam Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu anhu, beliau menyebut kata kenapa didahulukan as-sam'a daripada al-basar. Kerana kalau seorang ni baru lahir, kalau dalam ilmu perubatan, telinga lebih dahulu akan berfungsi daripada mata. Mata tu telinga dulu. Sebab tu budak kalau dia waktu kecil, mata dia tak berapa jelas lagi, tapi telinga dah dengar lah. Jadi kalau kita main permainan, alat mainan yang ada bunyi, dia akan ada tindak balas. Tapi kalau mata buat bil paham, dia tak buat apa. Dia tak ada tindak balas berbanding dengan telinga. Sebab tu didahulukan sebutan telinga dibandingkan daripada mata. Baik. Tu. Jadi beliau menyebut di sini kata, kalau kata berdasarkan kepada faedah yang ada pada telinga dan dibandingkan dengan melihat, maka faedah yang ada pada telinga tu lebih banyak lagi. Itu maksudnya. Kerana tu dia kata, kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia. Kerana lihat ni banyak kepada yang bahagian dengan dunia. Manakala yang dengar pula, dia kata kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Kita nak dengar ni, kita dengar benda yang berkait dengan akhirat. Itu maksudnya.
Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta itu lebih sempurna daripada yang tuli. Buat pilih pula. Dan kalau kata dia dalam banyak bab ni, dan kalau nak kahwin buta dengan tuli, mana lebih afdal? Bakal bini tu ambil yang buta tu lebih baik daripada yang tuli. Dia ingat, mendapat engkau akan yang buta itu lebih sempurna daripada yang tuli. Baik yang tuli, kalau tuli pakai teruk tu ya. Dan kalau dia tuli tapi dia tak buta, ni yang kedua, buta dan tuli. Buta dan tuli mana? Buta tapi tidak tuli. Mana nak dahulukan? Dahulukan yang buta dan tidak tuli. Kata dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dalam bab memilih imam pun dibincangkan tentang bab buta dan tuli. Mana nak didahulukan? Boleh tak kita mengikut imam yang imam tersebut buta ataupun imam tadi tuli? Boleh ke tidak? Dibincangkan oleh ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita tengok kan ya. Cari tak jumpa lah, tak marah. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, disebut oleh imam-imam yang lain dalam Mughni Muhtaj dan sebagainya, disebutkan kata kalau di antara imam yang buta dengan imam yang tuli, maka afdalnya imam yang buta. Kenapa? Karena imam yang buta ni dia tidak melihat benda yang boleh menghilangkan khusyuk dalam solat. Berbeza dengan al-absar, berbeza dengan orang yang melihat. Orang yang melihat ni kadang-kadang pandangan mata dia akan terganggu depan mata. Itu kalau buat pilihan lah. Tapi di antara yang celik dan ni dengan yang apa ni, letaklah yang celik tu lebih. Tapi cuma dibandingkan dari segi kalau kata ada imam buta, boleh ke tidak ikut? Tak ada masalah. Cuma kalau imam tak nampak, aku ada belakang. Aku duduk depan aku. Tak pasang. Baik, apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia harus tahu lupa. Tuli nak. Kalau tuli makruh, kata ulama. Kata Syafi'i makruh apa ni? Memilih imam yang tuli. Juga digunakan dalam mazhab Maliki pun sedemikian juga. Makruh kerana apa? Karena orang yang tuli ini dia tak dengar teguran orang. Jadi kalau tu imam ni dia salah bacaan, makmum nak tegur payah. Baca banyak mana kerah pun dia tak dengar. Dia baca takbir pun orang tak dengar, dia tak dengar. Kita tegur pergi terang mana dia tak dengar. Dan kemudian kalau imam makmum dia perempuan pula, bila tasfid bila makmum tegur dengan cara tepuk tangan daripada tangan kanan ni di atas, tepuk di atas tangan belakang tangan kiri, maka tak dengar juga lah sebab dia tuli. Sebab tu imam yang tuli dengan imam yang buta lebih baik buta daripada tuli. Nampak tak? Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Sebab tu nak beritahu kata apa ni? Nak beritahu kata pendengaran ni benda yang besar. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Ini cara kita nak jaga pendengaran, disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Bandairi. Apa dia? Dengan cara apa? Mendengar, jangan jauhkan diri daripada mendengar yang dilarang, seperti mengumpat dan mengadu-ngadu. Mengumpat dalam bahasa Arab ghibah. Mengumpat, apa maksud mengumpat? Mengumpat maksudnya kita ceritakan keburukan seseorang di belakang orang tersebut, yang perkara itu benar, benda yang kita cerita itu betul, dan kita cerita di belakang orang tersebut dalam keadaan kalau orang itu dengar dia akan marah, maka ini dikira mengumpat. Mana? Nak beritahu apa? Walaupun benda itu betul, dan kita tahu kata kawan kita akan marah bila dia tahu kita dengar kita cerita benda tersebut, maka elakkan perkara tadi. Nampak? Sebab tu Nabi SAW sebut, yang tumpang duduk sekali dengan orang yang mengumpat pun, maka dia pun tumpang sekali dapat dosa. Bukannya
Bukannya dia mengumpat, dia duduk Dia duduk saja sekali, dia pun akan dapat sekali. Nampak kan? Seperti yang disebutkan dalam hadis, ceritakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-mustami'u syarikun al-qail. Orang yang mendengar itu adalah bersekali dengan orang yang menyebutkan perkataan tersebut. Al-mustami'u syarikun al-qail. Nampak? Dia sekali dengan orang yang menceritakan perkara tersebut. Jangan jaga mengumpat ni. Dan mengumpat, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, itu lebih berat, lebih buruk dosanya daripada 30 kali berzina. Al-Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, lebih buruk dosanya daripada 30 kali berzina. Bukannya nak bagi tahu kata suruh berzina 30 kali, lepas tu berbanding dengan orang yang mengumpat. Tak. Nak bagi tahu dia kata besarnya dosa tersebut. Gitu. Masalah dia kata beratnya dosa tadi. Sebab apa? Sebab ni berkait dengan maruah seseorang. Sebab tu jaga aib sahabat kita, saudara kita tu lebih aula daripada kita tu ifsya sir dia. Kita dia buka rahsia dia, cerita seronok dekat orang. Sebab apa? Dia satu, dia kata ulama, nak elak daripada mengumpat orang ni, kita bayangkan kalau kita yang diumpat pada waktu tersebut. InsyaAllah kita tak mengumpat. Bayangkan kalau kata kita duk mengumpat, kita orang duk mengumpat pada waktu itu. Apa perasaan kita bila orang cerita tentang kita di belakang kita, yang kalau kita dengar benda tu kita marah. Kita akan marah. Ya. Macam tu juga orang lain. Kalau orang yang buat macam ni, maka dia tak sempurna lagi imannya, seperti yang disebut oleh Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tu tak akan dikira sempurna iman selagi mana dia tidak mengasihi yang ada pada saudaranya seperti dia kasih dengan diri dia sendiri. Kita kasihkan diri kita kalau orang sayang kat kita. Maka kita suka tak kalau orang sayang kat kawan kita. Kalau kita tak suka, tak sempurna. Kita suka tak kalau orang puji kita. Siapa tak suka orang puji dia? Orang nak sebut dia tentang macam-macam kat dia, dan dia dengar pula orang puji dia, dia suka kan? Dia benci. Tabiat manusia ni suka dengan puji. Tiba-tiba bila orang puji kawan, kita jadi nak marah. Cik puji dia, cik puji dia. Cuba tukar kawan tu nama dia, dia jadi kena. Jadi dia teriak terus. Dia kata, bagus itu puji tu, puji lagi. Kenapa? Kerana kenal ke dia. Tapi kalau kenal ke orang lain, dia nak marah. So dia masih ada masalah dalam hati, masih ada benda tak elok dalam hati kita yang kita pendam. Ni nak kena, Masya Allah, Tabarakallah. Nabi sebut tu jangan sangat-sangat hebat dan sangat tinggi. Bukan tu nak ajak kepada kita ni, nak latih jiwa kita. Baik. Dan mengadu-ngadu. Apa mengadu-ngadu ni? Mengadu domba. An-namimah. Ini dosa besar ni yang Nabi sebut dalam hadis. Bila mana Nabi lalu ke satu kuburan, yang para sahabat pun disebut dalam hadis ni, dalam Sahih Bukhari. Kata sahabat pun tak tahu kata ada kubur di situ. Bila sahabat dan Nabi lalu di situ, maka Nabi kata istaghfiru li akhikum. Mohon ampunlah kepada saudara kamu. Sahabat lagi. Apa dia? Kubur di sini. Yang ni dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan. Kata tak pasti sama ada kubur ni di Makkah ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Ahlan Ustaz Sofi. Saya dapat ijazah daripada ayah Ustaz Sofi lah. Guru Haji Abdullah. Ijazah kitab ni daripada ayah Ustaz Sofi lah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cerita lupa lagi. Lalu di kuburan. Bila Nabi sebut macam tu, maka sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa sebab yang menyebabkan mereka ni disiksa dalam kubur. Maka Nabi kata, yang pertama, la yastanzihu 'anil baul. Dia tidak jaga kencing dia. Kalau dia kencing di tempat yang salb, yang kerah, ataupun tempat yang fi mahabbatir rih, yang ada tempat tolakan angin, menyebabkan air kencing dia tu terkena pada pakaian dia balik. Dan dia gunakan pakaian yang sama untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemana tadi ditolak? Tak jaga kebersihan, macam itu. Tapi khususnya kepada al-baul, la yastanzihu 'anil baul. Yang kedua, apa dia? Yamshi bin namimah, berjalan dengan mengadu domba. Pergi ke orang sana, dia pergi belaga.
Pergi ke orang belah ni pula, belaga pula dengan orang satu lagi. Akak lawan duduk lawan belaga. Seronok jadi orang tengah untuk belagakan orang, nak bagi jadi berkelih. Maka ni sangat dicela oleh Nabi kita Muhammad SAW dan syarak mencela perkara. Dan ini disebut pula khusus, kata mereka disiksa kerana perkara tersebut. Faham? Berat. Dari sini dalil kata para ulama. Kemudian Nabi buat apa? Nabi patahkan pelepah tamar, dan kemudian Nabi cucuk pelepah tamar tadi pada kuburan tersebut. Dan para sahabat, Nabi sebut kepada para sahabat, kalaulah pelepah ni masih hijau, maka selagi itulah akan berdoakan orang yang ada dalam kubur tersebut. Jadi istinbat daripada dalil hadis ni, ulama kata yang pertama, dalil kata Nabi mengetahui perkara yang ghaib. Ini dalil. Sebab apa? Sebab orang tak tahu kata ada kubur di situ, dan kemudian sedang disiksa dalam kubur, dan Nabi tahu perkara tersebut. Yang kedua, adanya siksa kubur. Jadi orang yang ingkar dengan siksa kubur, maka orang ni bermasalah pada akidah ni. Di Malaysia ada kelompok pihak yang apa ni mengingkari siksa kubur. Siksa kubur tak ada apa semua kali. Semua pengaruh dengan faham pelik yang ada dalam kitab-kitab Melayu, yang bukan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga apa dia? Beratnya dosa namimah dan beratnya dosa yastanzihu 'anil baul, tak jaga kencing dengan elok. Yang keempat apa dia? Yang keempat harus kita nak bagi tahu kata kita mendoakan saudara kita yang lain, walaupun tak ada kaitan dengan adik-beradik pun. Ada orang pergi guna hadis yang satu, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin wa amalin yuntafa'u wa sadaqatin jariyatin lagi, wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Nampak? Gunakan hadis yang tu je. Sedekah jariah, amal soleh yang dia buat, ataupun ilmu bermanfaat yang dia tinggalkan, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan kemudian wa waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Kalau anak bukan anak dia, tak payahlah ada doa. Jadi kalau buat majlis tahlil, kalau buat majlis kenduri kan nak baca doa pada si mati, tak perlu buat. Dia kata sebab doa buat apa? Tak ada sampai pun. Anak payah sampai. Habis tu yang Nabi suruh kita doa. Habis tu yang kita pergi doa, Banaghfir lana, waktu ketika khutbah Jumaat yang kedua, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Maka amin ramai-ramai pula. Tu tak apa pula. Wah, ni pening. Dia pening dengan dia punya otak dia sendiri. Betul dia kata ada sekali dia doa tak sampai. Dia kata dia sebut doa tak sampai. Ada seorang ni mati, mak dia mati. Maka pergilah imam ni, pergilah ke rumah mak nak mati ni lah. Dia nak baca doa, nak baca talqin, nak baca doa apa lah. Anak tak bagi. Ni nak buat apa tu imam? Ni bid'ah. Dalalah finnar, dia kata. Finnar tu tu imam kata sebab apa pula? Dia kata doa tak sampai pun. Doa buat apa? Tak sampai. Benar-benar tu tak sampai. Dia lagi teruk. Dia orang panggil lagi bid'ah daripada puak-puak bid'ah. Puak-puak bid'ah daripada bincang dalam kitab-kitab mereka bab Quran dia sampai tak sampai. Bukan bab doa. Doa sampai. Mereka ni terlajak bid'ah pada Wahabi. Dia lagi Wahabi daripada Wahabi. Ada pun macam tu juga kan. Maka bila kata doa tak sampai, tu imam kata, oh tak sampai lah. Apa? Kalau tak sampai gitu, ya Allah, laknatlah mak dia. Tu imam tu baca doa baru pula. Laknatlah mak dia, masukkan neraka ya Allah. Marah pula. Ni apa ni tu imam? Apa doa apa? Tak apa, jangan imam. Tak sampai. Secara total. Takut pula orang tak sampai, jangan imam tu. Allah laknat tak sampai. Masya-Allah. Lawak tu tak ada betul tak ada serta tu Allah. Baik. Jadi itu yang kedua. Bila Nabi letakkan pelepah tamar, dan pelepah tamar tu akan mendoakan orang dalam kubur tersebut. Jadi di sini dalil kata apa? Dalil kata akwan ataupun makhluk Allah Ta'ala ni juga saling memberikan manfaat satu sama lain. Termasuk pokok
termasuk perkara pokok-pokok yang hijau dan sebagainya. Nampak tak? Tiba-tiba dia kata ni khususiat Rasulullah. Lepas hujah lepas satu ni, dia kata orang lain boleh juga untuk membacakan doa kepada si mati. Lepas kata itu khususiat Nabi. Kita bila dalilkan dengan pelepah taman. Pelepah taman tu tak kena-mena adik-beradik pun dengannya. Ada kena-mena adik-beradik ke dengan orang dalam kubur tu? Tak ada kena-mena adik-beradik. Tapi Nabi cucuk dan Nabi kata selagi mana masih hijau, maka dia akan mendoakan. Baik. Jadi dia kata mereka ni sebut kata ni bukan untuk kita. Ini khususiat Nabi SAW. Maka para ulama menjawab kembali, kalau ni khususiat, maka dah tentu Nabi akan bagi tahu ini hanya aku saja boleh buat. Dakwah khususiat ni adalah dakwaan. Nak dakwah khususiat kena ada dalil. Mana dalil yang kata Nabi sebut kata ini hanya untuk aku saja. Bila Nabi tunjuk dengan sirah umum, selagi mana ni tak sebut pula dan ini aku saja boleh buat, tak ada khaib di belakang, maka hukumnya adalah umum kepada kita semua. Tak ada masalah. Sebab tu menabur bunga di atas kubur dan sebagainya itu diharuskan, tidak ada masalah. Lepas tu kita tanam pokok di kubur. Kenapa? Kerana pokok-pokok ni akan mendoakan sahibul khabar. Orang yang dalam kubur tu akan didoakan oleh pokok-pokok tersebut. Jadi tak ada masalah. Boleh kan? Dia pokok ni warna hijau. Tentang kalau kita tengok pokok, para ulama zaman dulu kalau tengok pokok akan berselawat pada Nabi SAW. Kenapa? Kerana pokok dijadikan pada hari Isnin. Ada dalam hadis disebut. Ada dalam hadis hari Jumaat apa yang dijadikan, hari Sabtu apa yang dijadikan, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Isnin. Hari Isnin dijadikan pokok. Bila dijadikan pokok pada hari Isnin, pokok ni sifat dia comel. Bila orang tengok jadi tenang. Bila daun dia warna macam-macam pula, tenang bila orang tengok, seronok. Macam tu jugalah Nabi SAW yang dilahirkan pada hari Isnin. Maka bila orang tengok hari Isnin tadi, nampak pokok hari Isnin, dijadikan pokok ni dengan kecantikan pada hari Isnin. Dan ada yang lebih cantik daripada pokok ni yang dijadikan pada hari, yang keluar pada hari Isnin. Siapa? Rasulullah SAW. Maka para ulama di zaman dulu, tengok pokok aja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kita sebut orang Turki, orang tua Turki lah. Kalau tengok anak-anak kecil yang segak-segak comel, kalau tengok bunga comel, kalau tengok salji warna putih dan sebagainya, maka mereka akan berselawat pada Nabi SAW. Kenapa berselawat pada Nabi? Kerana bila tengok budak yang comel, bila tengok bunga-bunga yang elok, maka ada lagi benda yang lebih elok daripada ni, iaitu Rasulullah SAW. Semuanya balik kepada Nabi SAW. Maka akan sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Tuan-tuan, kalau nak tengok zaman lah ni, orang yang ta'alluqnya, kalau kata Syekh Ali Jumaah Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala telah letakkan dalam hati kita ni kasih dengan Nabi SAW, mahmakan apa keadaan kita sekalipun, insyaAllah kita akan mati dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Ini kata Syekh Ali Jumaah tulis dalam status Facebook dia. Dia tulis dalam status Facebook dia. Tapi faedah besar. Dia tengok tu, dia kata insyaAllah akan ditutup kehidupan dia dengan kebaikan. Syarat apa dia? Letakkan dalam hati dia kasih dengan Nabi SAW. Baik. Sebab apa? Sebab ada orang zaman lain yang dia sebut dia kasih, tapi dia tak kasih sangat pun. Bila dia guna ayat, dia kata nak kasih kena ikut Nabi lah. Kalau nak kasih Nabi, kena ikut Nabi ya. Dia suruh. Memang ikut tu adalah hasil daripada kasih. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Didahulukan dengan hub. Dan ayat ni daripada ittiba'. Apa dia maksud Nabi dan Nabi kata apa? Bila kelompok kaum sahabat Nabi SAW kata qul in kuntum tuhibbuna Allah. Kalau kamu katakan kamu ingin cintakan Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikut aku, kata Nabi, maka kamu akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Baik, asal dia apa dia? Asal dia ikut ataupun cinta? Asal dia cinta sebenarnya. Kerana dengan cinta tu akan lahir ikut. Boleh? Sebab tu Nabi tak sebut dalam, Allah tak sebut dalam ayat tu qul in kuntum tuhibbunallah fati'uni yuhibbukumullah. Taatlah. Kerana orang yang taat kepada seseorang, mungkin dia taat dengan sebab paksa.
Ada seorang bos yang bos meninggal. Majikan kita orangnya yang loket. Ya, buat marah semua kali, kita jadi takut dengan dia. Dan kemudian dia sebut apa-apa kita ikut. Ikut sebab apa? Sebab takut. Jadi taat tak kita waktu tu? Taat, tapi sebab takut. Tapi ittiba' tidak akan berlaku melainkan dengan cinta. Macam mana orang boleh mengaku dia nak ittiba' dengan Nabi, tapi dalam hati tak hadir perasaan cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cinta dengan Nabi kena cinta benda yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang cintakan Rasul, apa yang berkait dengan Rasul pun dia akan cinta. Nabi SAW kasih dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bukan hanya Sayyidatuna Khadijah yang Nabi kasih, sahabat-sahabat perempuan Sayyidatuna Khadijah juga Nabi kasih. Pernah Nabi sembelih kambing, kemudian dibahagikan daging-daging kambing tersebut, dan Nabi SAW kata, bahagikan kepada Suwaihibah, Khadijah. Bagilah kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat Sayyidatuna Khadijah waktu dia hidup dulu. Nabi kasih dengan Sayyidatuna Khadijah. Sahabat perempuan Sayyidatuna Khadijah pun Nabi ingat lagi. Ya. Maksudnya apa dia? Kalau kita kasih dengan seseorang yang berkait dengan dia pun kita kasih. Betul tidak? Kita kasih kat isteri kita. Dia tak ada kat rumah hari itu. Nah, yang dia suka pakai baju warna merah. Contohlah. Tengok warna merah dia teringat dia. Nah, tengok warna merah, ish. Dia teringat black dah. Nampak? Tengok anak kita. Anak kita suka senapan. Pergi mana nampak senapan, teringat dia. Buat apa? Bukan dia ada waktu tu pun, tapi nampak hak berkait dengan dia. Maka kita kasih dengan perkara tersebut. Betul tidak? Ni mai zaman sekarang mengaku kasih dengan Nabi SAW, tapi dengan ahli keluarga Nabi tak kasih. Kutuk ahli keluarga Nabi SAW. Anak cucu Rasulullah dihina, kata macam-macam. Ya, perli-perli pula. Sebut kata betul ke keturunan tu daripada Nabi. Sebut macam tu bahaya. Sebut macam tu seolah-olah mempertikaikan dia ni lahir daripada keturunan yang elok. Seolah-olah macam kita lah. Nah, kalau kata orang kata dekat kita, betul ke hang lahir daripada tok wang tu? Tahu nak kata pak aku berzina. Penampak baru tahu. Macam tu dah bahasa orang ajak yang disebut zaman tu. Tapi dengan bahasa apa? Dituduh ilmiah. Ilmiah apa? Kita pun tak faham. Cakap daripada awal sampai habis penuh dengan ananiah, dituduh ni ilmiah. Penuh dengan kebencian, tiba-tiba disebut ilmiah. Nampak tak? Lepas tu dia letak gelaran macam-macam kat depan. Maulana, kan? Bukan Maulana, tu Maulahum. Tahu Maulahum? Kalau Maulana, Maula lana. La, hada laisa Maula lana. Hada Maula lahum. Faham? Ya Maula mereka lah, Maula kita. Astaghfirullah al-azim. Jaga tuan. Jaga. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menta'zimkan syiar Allah Taala, maka itu tanda takwa hati seseorang tersebut. Apa syiar Allah yang paling besar di muka bumi Allah Taala ni kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau bukan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada hadis Nabi yang Nabi riwayatkan, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitab Allah wa itrata ahli baiti. Ada hadis tu. Aku tinggalkan dua benda yang kalau kamu pegang dengan dua benda ni, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah. Yang pertama kitab Allah Ta'ala, yang kedua itrah ahli baiti, keturunan ibu kata Nabi. Hadis ni bukan hadis syiah. Ada tu macam syiah tu. Orang kait yang ahli bait kan syiah. Syiah tak ada kaitan dengan hadis ni. Hadis ni sahih, disebutkan oleh Nabi SAW, dan ada riwayat yang disebut wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik kata ulama, wa itrati ahli baiti tadi mensyarahkan sunnati Rasul. Kenapa? Kerana yang kenal tentang sunnah Nabi adalah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tinggal, yang mengajilah. Dan kata Nabi SAW, dan apa ni, para ulama sebagainya menyebut, kata dia masukkan dengan ahli tadi adalah golongan yang beriman, tapi dimasukkan dengan hadis tadi itrah ahli bait, dia adalah khusus ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Baik Nabi, cukup cakap. Jaga-jaga orang jangan mengadu-ngadu domba. Elok. Kita kalau kat sekolah dulu kan, kalau kita jadi pengawal, semua benda nak report ke cikgu.
Ngawah ni lah yang paling orang meluat di sekolah. Kadang-kadang kawan-kawan tak buat apa pun, dan kita seorang je nampak benda tu, kita boleh bincang baik dengan dia. Abang kata ni tak elok ni, buat macam ni ya. Tak apa nak setuju lah kalau buat macam ni. Tak, dia tak ada bincang apa lah. Dia cikgu tu saja. Sebab apa repot kadang-kadang? Bukan sebab apa pun, sebab nak suruh cikgu puji. Tak bagus ni kaki tangan kita, mau benda dia repot apa? Tapi dia dibenci oleh orang lain. Ni orang tak cerdik. Orang cerdik ni dia boleh duduk semua lah. Semua orang dia boleh masuk, tak ada masalah apa. Jadi itu. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah, dia jauhkan diri daripada dengar benda-benda yang tak elok lah. Seperti bid'ah ni, dia ingat bid'ah ni kan? Bila dengar orang sebut pasal Rasulullah, bila sebut tentang kasih dengan Nabi, bila orang buat majlis qasidah semua kali, ni bid'ah. Jauhkan daripada majlis bid'ah. Gitu. Bid'ah yang berat zaman lalu ni dia pecah belah. Tu bid'ah berat tu. Pecah belah. Dengar pasal orang duk apa ni? Duk suka buat pecah belah, ataupun dengar benda-benda yang bid'ah seperti mana menyebutkan tentang perkara-perkara yang tak pernah disebutkan oleh Nabi SAW, dan disyarahkan bukan dengan seperti yang disyarahkan oleh para ulama ummah, ini pun termasuk bid'ah. Maka jauhkan daripada mendengar benda-benda macam tu. Kadang-kadang ni, dan berbantah-bantah, tengok, suka berbantah-bantah. Orang zaman dah, tuan-tuan, kita sebenarnya nak elak daripada benda-benda macam tu. Sebab tu ulama-ulama kita bincang dah benda ni panjang, jauh dah bincang. Hatta disebut oleh para ulama bukan hanya bincang benda kecil-kecil tu, sampai ke bulan dah bincang. Macam mana nak semayang di bulan pun orang dah bincang dah. Boleh tak nak semayang di bulan? Ayat tak ada. Nak tepuk tanah bulan boleh tak? Adakah tanah bulan termasuk tanah? Wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum wa aydikum. Apa dia? Sa'idan tayyiban dia. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Sa'id tadi maksudnya, adakah tanah bulan termasuk sa'id? Termasuk dengan benda yang disebut sebagai turab. Bincang banyak. Antara Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari rahimahullah bincang tentang perkara tersebut. Itu pun bincang. Betul nak menghadap macam mana pun bincang dalam kita. Yang kita orang dah ke bulan, yang dia duduk di kubur ni. Kubur di mana? Talqin boleh tak? Dia bincang lagi benda tu. Ulama bincang lama dah benda tu. Dan orang dah bagi dah perkara tersebut. Dia saja juga dah bawa keluar. Nisfu Syaban tiap-tiap tahun ada. Main nisfu Syaban je, keluar lah ada benda baru. Dia mula nak jadi hero dalam Facebook. Keluar hadis tu, hadis ni maudhu', hadis palsu, tidak ada hadis yang sahih tentang nisfu Syaban. Tak apa lah, tak ada sahih pun. Nisfu Syaban tu ada. Siapa kata tak ada hadis yang sahih dan nisfu Syaban? Menyebut tidak ada sahih langsung dan nisfu Syaban ni dalil jahil. Sebab apa? Dalil jahil yang sangat berat. Boleh. Lepas tu duk kalut dengan sanad. Kalut dengan sanad, tak apalah, bagus, tak ada masalah, khair benda tersebut. Dan akhirnya tujuan dia apa dia? Tujuan dia nak bagi masyarakat ni jauh daripada amal. Itu je. Kita kata, oh ustaz, maksud dia ustaz nak kata walaupun sanad tu tak betul pun, jadi boleh beramal lah. Ni orang bagi dalil kata mereka ni tidak belajar. Bila mana tasbih, orang pakai tasbih. Kata Syekh Ali Jumar, baik tasbih bila orang pakai, dia kata ini bid'ah. Kenapa? Karena tak dibuat oleh Nabi SAW. Jadi dia punya miqyar dia, sistem yang dia guna dalam pemikiran dia, apa yang Nabi tak buat, bid'ah. Nabi tak buat, bid'ah. Ini salah satu daripada sistem yang rosak dalam Islam. Kalau kata fahaman itu dimasukkan. Kemudian Syekh Ali kata kalau ada dalil sekalipun. Baik, kalau dalil itu maudhu' sekalipun, menggunakan tasbih itu adalah Nabi SAW menggunakan tasbih contohnya. Dan hadis itu maudhu'. Baik, adakah dengan maudhu'nya hadis tadi menyebabkan penggunaan tasbih pun jadi batil? Ini faham memang. Bila hadis maudhu', maka yang dibuat pun batil. Ini faham tak betul? Para ulama usul kata apa? Butlan dalil la tastalzimu butlanil madlul. Ulama usul sebut ni, bila batalnya dalil tidaklah melazimkan batalnya
perkara yang ditunjuk tersebut, yang dalam dalil tersebut. Bila kata tasbih ni, hadis tasbih tu maudhu', adakah bila mana hadis tu maudhu' bermaksud tasbih juga maudhu'? Tak kena macam tu. Tak kena kaedah yang digunakan yang seperti itu. Masalah dia kaedah tu pun tak pernah dengar. Nak faham macam mana? Faham tak? Tak faham. Baik. Ala boleh nak beritahu kata apa? Al-Azhar, ulama-ulama kita di sini ajak kita dengan dengan ta'ammul nusus ni dengan betul-betul sebelum kita keluarkan satu pandangan. Saya bukan nak kata lah, saya bukan nak kutuk lah, tapi Allah SWT Muhammad hakikat yang benar. Waktu diperlih macam mana negeri tu pun di Malaysia pun yang pelik daripada yang lain. Ada seorang pakcik ni hantar dekat saya satu petang fatwa fatwa daripada Majlis Fatwa Kulit. Dia hantar surat fatwa punya lah, Jabatan Fatwa. Soalan yang ditanya dalam kertas tu, ini keluaran yang khas ni, keluaran apa ni rasmi daripada Majlis Fatwa. Soalan dia apa dia? Apa hukum menunaikan solat hajat secara berjemaah? Soalan dia kan? Apa hukum menunaikan solat hajat secara berjemaah? Kalau dia faqih, dia akan dengar. Yang pertama dia tanya apa ni? Tanya hukum. Hukum dia apa? Hukum tentang apa ni? Tentang solat hajat. Okey, hajat, solat hajat. Solat hajat yang berkait dengan apa ni? Jemaah. Okey, ada beberapa qadiyah dalam ni. Ada beberapa benda yang nak kena faham. Dia kena tasawur dulu kan? Dalam mengaji mantik, dia kena tasawur dulu setiap benda tu dan alaqah benda tu antara satu sama lain. Sebelum dia nak keluar tasdik tu, nak keluarkan hujah hukum tadi ni. Hukum, okey. Kemudian solat hajat, okey. Jamaah. Itu dia tanya. Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Jawapan yang paling lawak dalam dunia yang saya pernah tengok. Apa jawapannya? Hukumnya tidak sunnah. Hukumnya tidak sunnah, kerana Nabi tidak pernah melakukan perkara ini. Aku tak pernah dengar ahli majlis fatwa, apa benda ahli majlis fatwa jawab hukumnya tidak sunnah. Tuan-tuan buka balik usul fiqh, cuba cari hukum yang tidak sunnah. Hukum ada apa? Hukum ada 5 kan? Wajib atau tasahul tu lah. Tasahul, hukumnya wujub. Apa lagi? Mustahab, jawaz, lagi karahah, tahrim. 5 aja hukum. Main mana? Tidak sunnah. Kalau tidak sunnah, boleh jadi wajib. Nak kata wajib, nampak teruk sangat, pakai ubat teruk pula. Tidak sunnah juga, boleh kata makruh. Nak kata makruh, nak kata teruk sangat pula dah. Saya takut memakruhkan benda yang tak makruh. Nak kata haram, lagi teruk. Mengharamkan benda yang dihalalkan, takut. Nak kata harus, lagi pakat buat pula. Lain kali, tidak sunnah. Apa benda lah hukum ni? Kalau baca yang tu pun tahu dah, ni bukan budak darjah 1 jawab ni. Ni bukan jawapan kita duduk tengok. Tuan-tuan, orang tak ambil gambar. Saya pun malah nak ambil gambar, sebab malah nak ifsyad dia pun punya ni. Cerita dalam majlis juga orang. Saya tak ambil gambar. Ni jawapan apa ni? Orang takkan faham. Tapi kalau budak darjah 1 dia pun share dalam Facebook kan. Cikgu tanya. Tanya apa? Dia buat bentuk 3 segi kan? Lepas tu buat 6, 5, X. Di mana X? Di mana X lah? Apa dia tanya apa dah? Apa soalan tu X lah? Tapi dia buat garis di situ X. X di situ. Tunjuk X lah kat cikgu dia. Tu cikgu tak jumpa. Macam-macam. Tengok kita lawak, ada jawapan yang lebih lawak daripada tu lagi, iaitu tidak sunnah tadi. Itu jawapan lawak semua. Saya tak nak. Saya kata kalau hari pun dah cukup dah. Soalan pertama pun cukup dah. Nak tahu dah khidmah ilmu macam mana. Astagfirullahaladzim. Tak takut kita dengan Allah Ta'ala? Kita jawab benda macam tu depan Allah. Tak takut tu. Dan berbantah-bantah. Suka bantah-bantah. Berkelahi. Bantah ni maksudnya dengan berdebat benda tak elok lah. Sebab tu Islam ni tidak menggalakkan dalam Islam tidak ada sistem dipanggil berdebat. Ataupun kita panggil dengan
Allah bersama mujadalah. Jidal ni dalam Islam tidak digalakkan. Ada dalam kitab-kitab ulama sebut apa? Al-munazarah. Munazarah ada. Sebab tu di Azhar dulu diajak kitab apa dia? Adabul Bahsi wal Munazarah. Tak ada kitab Adabul Bahsi wal Mujadalah. Mujadalah tak ada. Yang ada munazarah. Kenapa? Karena munazir dia akan mengeluarkan dalil ataupun apa yang dia nak sampaikan tadi ni dengan tujuan untuk sampaikan kebenaran, bukan nak jatuhkan orang. Berbeza dengan mujadalah. Jidal tujuan untuk jatuhkan orang. Sebab tu perdebatan biasanya untuk tujuan apa? Tujuan dia nak tunjuk dia ke mana? Hujah saya betul, dia tak betul. Itu tujuannya. Bukan nak cari kebenaran. Sebab kalau tujuan yang betul dengan tujuan munazarah, maka yang betul akan diikuti. Yang tak betul, dia akan betulkan yang tak betul tadi, dia akan ikut yang betul. Itu tujuan bagi munazarah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah bincang dengan Al-Imam Thawri. Ada riwayat dari Imam Ibn Uyainah. Bila bincang tentang masalah dibah, samak kulit binatang ni, kulit bangkai binatang, boleh tak samak dan guna untuk kegunaan? Imam Syafi'i pada pandangan dia yang qadim, tak boleh. Gunalah macam mana pun, buatlah macam mana pun, tetap kulit binatang akan jadi najis sampai bila-bila. Yang tak disembelih dengan mazbu syar'iyah, dengan cara yang ditentuk di syarak. Maka Imam Al-Thawri ataupun Imam Ibn Uyainah, saya terlupa lah, ada dua orang, tapi Sufyan lah, Imam Sufyan lah, dia berpandangan kata kulit binatang kalau kata disamak maka jadi elok, boleh digunakan. Maka berlaku munazarah di antara Imam Syafi'i dengan Imam Sufyan. Selesai munazarah dengan dalilnya, dengan apa semua kali, apa yang berlaku? Imam Syafi'i mengambil pandangan Imam Sufyan, manakala Imam Sufyan pula ambil pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bila tengok pandangan Imam Sufyan dengan dalil dia, insya-Allah ini kuat, maka dia ambilnya pandangan Imam Sufyan. Imam Sufyan pula tengok hebatnya Imam Syafi'i ini, dalilnya kuat, ambil pula pandangan Imam Syafi'i. Tukar pula pandangan. Nampak ada hebat ulama dulu. Ada dia berkelahi, ada dia kata benda pelik-pelik, ada kata jahil, ada tak. Kenapa? Karena mereka ni adalah hidup dengan ilmu, hidup dengan suasana yang warisan Nabi SAW. Beza dengan kita zaman ini, beza. Sebab tu orang Imam Syafi'i kata apa? Kalau aku berbincang dengan seorang yang alim, 10 orang alim pun aku boleh menang, kata. Tapi kalau dengan orang jahil, seorang pun aku kalah. Jangan kata 10 orang, seorang pun pergi dah tak lepas pergi. Sebab apa tak lepas pergi dengan orang jahil? Kerana orang jahil dia tidak ada me'yar ilmu, dia tidak ada apa-apa yang dia nak boleh sebut. Yang dia tahu apa dia? Orang ni tak betul. Itu ya. Dia nak kena tak dia yang betul. Macam mana pun saya nak kena intisar pandangan saya yang tak betul itu, maka saya akan keluarlah hujah walaupun terpaksa saya reka hujah. Ini yang baik. Sebablah seperti Imam Syafi'i kata, dengan orang jahil tak boleh nak sembang banyak. Boleh tak? Dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia. Dengar suara perempuan Sebab tu orang perempuan dengar suara, walaupun membaca Al-Quran dalam mazhab Syafi'i, hukumnya dilarang. Kalau kata orang yang mendengar tersebut, kata Imam Bajarmi dalam kitab Syarh Bajarmi, kalau yang mendengar tadi akan menjadi masalah. Dia yang dengar tu yang tak boleh. Maksudnya dia kata ulama, kalau kata perempuan tadi baca benda yang elok, kemudian tidak menjadi fitnah kepada orang yang mendengar, maka hukumnya tidak ada masalah untuk kita dengar. Para ulama kata macam tu. Barang disebut dalam fiqh Syafi'i. Yang masalah ni kepada siapa ni? Kepada orang yang kalau dia dengar dia suara perempuan, dia bermasalah. Dia tak dengar, maka dia yang tak dengar. Dan hukum ni hukum nisbi kan? Dia kepada individu masing-masing. Boleh. Dan muda belia. Perempuan dan muda belia. Maksudnya di sini kait pula dengan perempuan yang muda lah. Tapi tak juga. Kata ulama, muda belia ni maksudnya kalau kita tengok orang perempuan, dan muda belia di sini boleh terjemah juga dengan maksud amrah. Boleh juga. Boleh juga kepada orang perempuan itu sendirilah yang muda. Perempuan yang muda. Biar orang perempuan tua macam mana pula? Kalau dia tua pun sama juga. Jadi kalau kita orang tanya kat kita, Ustaz boleh tak salam dengan orang perempuan tua? Dia tua dah Ustaz, tak larat gigi pun tak ada. Kau tengok pun tak bernafsu dah Ustaz.
Boleh salam dengan dia? Maka para ulama kata tak boleh juga. Sebab apa? Likulli saqitin multaqatatuh. Nah, setiap yang jatuh tu ada orang nak kutip. Faham tak? Faham tak? Tu kaedah tu. Kaedah ulama sebut tu. Benda yang jatuh ni ada aja orang nak kutip. Kulli saqit laqit. Likulli saqit laqit ataupun multaqit. Setiap benda yang jatuh ada orang nak kutip. Coklat hak 2 kupang. 20 sen. Gula-gula. Orang Kuala Lumpur coklat ni Cadbury betul lah. Orang Kedah semua coklat. Coklat pun coklat, gula-gula pun coklat. Sebab tu kalau orang Kedah pergi ke Kuala Lumpur, coklat lah coklat. Ada pergi tunjuk hak bahagian tu, hak mahal. Ferrero Rocher, apa semua tu. Tunjuk kawasan tu, bukan nak ni kata. Nak 3 kupang. Tu gula-gula. Kau tak pergi coklat tu. Kami orang Kedah semua panggil sama kan. Sebab kami tak mau susah-susah. Kan? Kasut, pergi kat mana pun kasut, selipar pun kasut, kasut pun kasut. Kan? Senang, mudah. Ayak, makan pun makan, minum pun minum. Makan ayak, makan ayak. Orang Kedah dia makan ayak pun makan, minum pun minum. Ayak susu, makan dan minum, boleh. Ayak susu kata Nabi mengambil tempat makan dan minum. Dari dalam pandangan ni, bukan ni Nabi yang sebut. Nabi kata susu mengambil tempat makanan dan mengambil tempat minum. Maka dalam bab ni orang Kedah betul. Orang Kedah dia ayak susu boleh makan, ayak susu boleh minum juga sekali. Jadi makan ayak bagi dia betul. Begitu juga air zam-zam. Air zam-zam juga boleh disebut makan zam-zam. Kerana zam-zam boleh mengambil tempat makanan. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu duduk di Makkah selama beberapa minggu untuk mendengar khabar Nabi SAW sebelum dia masuk Islam, yang dia hanya makan air zam-zam. Dan dia jadi gemuk. Badan dia mentalid laham disebabkan minum air zam-zam saja. Maka Nabi SAW kata air zam-zam ni mengambil tempat makanan. Maka boleh orang Kedah sebut betul lah. Jom makan air zam-zam. Betul. Tak masalah. Kalau ayat zam-zam, maksudnya kalau kata orang Kedah ni, kalau sebut makan air zam-zam, kalau ayat yang besar pun boleh makan. Hak kecil-kecil tadi boleh lah. Maksudnya itu. Itu orang bagi mempertahankan mazhab dia lah. Baik. Boleh tak? Tengok. Itu juga amrak. Amrak jaga-jaga. Jangan tengok sangat amrak ni. Amrak ni budak-budak kecil. Budak-budak muda. Yang bawah kata sebagian ulama diletakkan apa ni, dhabitnya bawah umur daripada 19 tahun. Sebagian sebut macam yang tak ada bulu di muka. Tak ada bulu di muka. Kalau ada bulu janggut di muka semua ni, tu kat amrak dah tu. Kalau tengok juga lepas tu duk kenan tu, hak tu orang perempuan dia yang berkenan. Kalau orang jantan tengok orang berjanggut berkenan, penampak buang tu sudah dah. Dia sedap daripada kehidupan dia tu. Jadi apa ni, Allah bersallallahu alaihi wasallam Muhammad, amrak ni dia budak yang segak-segak comel. Budak lelaki yang segak. Dan ini lagi bahaya daripada budak perempuan. Ini ulama-ulama semua ni. Ada Imam Ibnul Wardi sebut dalam Lamiyah Ibnul Wardi, suruh jaga-jaga dengan budak-budak amrak. Karena apa? Karena duduk sebilik dengan amrak itu lebih bahaya daripada duduk dengan singa, katanya. Dan lebih bahaya daripada duduk dengan anak darah. Nampak tak? Kerana dia lelaki. Dan bila duduk dengan lelaki dalam bilik, orang tak kata apa. Dan fitnah dia lagi besar pada waktu tersebut. Waktu jauhkan diri daripada amrak. Daripada budak-budak yang nampak comel, orang panggil jambu lah. Budak jambu dia panggil. Bukan kumpulan jambu tu. Kumpulan jambu tu dua orang tu tokeh dengan Yus. Itu tak amrak tu. Tu kan tarik kereta punya orang kan. Baik. Jaga-jaga lah. Jaga-jaga dengan perkara tersebut. Baik. Kenapa ditakuti daripadanya akan fitnah? Fitnah ni apa dia ni? Dalam kitab fiqah, kalau ulama sebut tentang nazar fitnah dengan nazar bisyahwah, tu beza. Boleh faham? Tapi hak ni dalam masalah dengar ni, dia mendengar kerana takutnya fitnah. Bila dia dengar seorang orang perempuan yang muda belia menyanyi lagu, kalau dia qasidah, mungkinlah kita tak rasa apa, tapi ada orang berasa perempuan qasidah, ya hanana, jam terus dia tak dengar ya hanana, ya Rasulullah tak ingat terus. Dia ingat hak perempuan tu. Tak daripada share dalam Facebook kan, perempuan daripada Patani tu hak pakat menyanyi lagu ya Rasulullah tu kan.
Rasulullah nyanyi lagu ramai-ramai tu, 3-4 orang. Kata sedap suara mereka ni. Oh, kalau tengok suara mereka tu, tengok mereka. Dia cakap. Tapi ada juga, dia tak dengar pun. Dia tak tengok tapi dia dengar. Dengar suara tu dia jadi tertarik. Itu orang perempuan tak dibenarkan meninggikan sangat suara. Itu orang perempuan tak suruh azan. Muazzin ada buat pengumuman di Malaysia. Pencarian muazzin baru. Muazzinah. Perempuan tu bagi jadi Tok Bilal di masjid. Jam tu Aminah Wadu. Rosak. Suara sedap azan. Satu kampung main. Nak tengok muazzin dia. Belum tu tak pernah main pun kan. Main pakai ramai. Nak tengok Tok Bilal. Bilal bang. Comel pula tu kan. Suara ni fitnah. Atau orang yang terdengar dengan benda macam tu jadi fitnah. Fitnah ni apa dia maksudnya? Fitnah ni akan menyebabkan taharruk, bergerak dalam hati dia perasaan, dan kemungkinan boleh untuk menghampirkan dia kepada zina dengan orang perempuan. Dia berfikir dalam zina dengan orang perempuan. Dia dipanggil fitnah. Lepas tu kalau kita buka dalam kitab fiqh, ada dua nazar. Dia bincang nazar bisyahwah dengan nazar fitnah. Ataupun dipanggil, kalau kata dilarang untuk kita melihat. Kenapa? Yang pertama kerana bimbang, takut syahwah. Yang kedua takut fitnah. Ada beza kan di antara fitnah dengan syahwah. Syahwah ni apa? Dhabit dia. Dhabit syahwah, kalau kita tengok seseorang, dia akan taharrukil alah. Taharruk al-alah. Apa alah? Kemaluan kita akan bergerak. Bagi lelaki kan. Kalau orang perempuan pula, dia akan berasa dalam hati dia. Dia demai perasaan sesuatu dalam hati dia kepada orang yang dia tengok. Ini dia dipanggil nazar syahwah. Manakala nazar fitnah, apa dia? Kalau dia tengok, dia terasa dalam hati dia untuk melakukan benda yang lebih daripada itu. Iaitu dia teringin nak berzina dengan orang perempuan tersebut. Jadi nazar fitnah lebih berat daripada nazar syahwah. Apa nak? Nazar syahwah sangat dia tengok, kemudian dia taharrukil alah, bergerak kemaluan dia. Tapi dia tak berniat pun nak berzina. Tapi nazar fitnah lagi berat. Kerana dia tengok dia nak berzina tu. Dia teringin, dia tu bayang-bayang otak dia kalau boleh berzina dengan perempuan ni. Nauzubillah min zalik. Jangan jaga pula. Tu pandangan mata ni kena jaga semua. Faham? Dan seperti mendengar perkakas permainan. Tu semua tu dengar tadi kan. Dan kemudian seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan, seperti serunai dan gendang. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Nampak? Jadi Syekh sebut di sini kata, dan juga jaga telinga kita daripada mendengar benda yang diharamkan, seperti alat-alat permainan muzik, seperti serunai, gendang. Gendang macam mana? Adakah seluruh gendang yang dimaksudkan? Tak ada gendang-gendang yang tertentu yang disebut oleh para ulama. Saya catat sikit, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ada membahaskan dalam Ihya, dalam bab yang ke-8, Kitab Tsamin, berkait dengan as-sama'. Ini sama' muziki, dengar muzik. Apa hukum tentang mendengar muzik dan sebagainya. Dia yang dibincang oleh ulama yang banyak ni tentang pendengaran alat muzik tersebut. Alat muzik mana yang diharamkan, yang mana yang yang dibenarkan dan sebagainya. Baik. Yang tidak ada khilaf di kalangan ulama adalah ad-duf, kompak. Kompak tidak ada khilaf. Walaupun ada jalajin, walaupun dia ada dia punya loceng kat tepi. Ada loceng kat tepi gendang kompang tu kan, dia benarkan, tak ada masalah. Kalau bincang ni masalah ni autar. Autar ni apa? Dia macam biola, bukan biola, apa dia kecil. Rebana. Jenis rebana tu lah. Arab punya ni. Ada tali kan, alat bertali. Itu dibincang oleh ulama. Masalah alat bertali dan sebagainya. Maksudnya autar lah. Tadi dia macam bulat sikit. Sebab apa? Bagi pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, soalnya dia sebut dalam Ihya dengan mengatakan bahawa kalau kata alat tersebut menjadi alat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang fasik dan orang-orang yang kuat minum arak, biasanya di tempat minum arak akan dimainkan alat tersebut, maka sebaiknya elakkan alat tersebut. Kerana ini termasuk tasyabbuh dengan orang-orang yang tidak baik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang ulama sebut begitu. Jadi faham tak? Ada sebagai ulama yang mengharuskan. Mazhab Syafi'i agak syadid dalam masalah ni. Mazhab Syafi'i memang syadid dalam masalah
alat muzik. Sebab tu kita tengok sikit dalam fatwa Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekh Masyayikhina rahimahullahu ta'ala, masalah berkenaan dengan penggunaan tabla. Tabla, penggunaan alat-alat muzik ni di dalam zikrullah, waktu zikir. Maksudnya kalau tak zikrullah lebih aula lagi lah. Ni waktu zikir pun dibincang ni. Dibincang tentang waktu zikir. Kita gunakan alat muzik ketika waktu zikir, boleh ataupun tidak? Maka kata Al-Imam Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, dia kata ada beberapa mazhab tentang penggunaan alat muzik yang sebegini. Yang pertama dia kata tahrimuha mutlaqan, haram secara mutlak. Ini pandangan Al-Imam dalam para ulama dalam mazhab Syafi'i. Haram mutlaqan. Pandangan kedua sebut ibahatuha mutlaqan, mubah, hukumnya harus. Dan wa huwa ra'yun mansubun ila jama'atin min as-sahabati wat-tabi'ina wa atala Ibn Hazm fil intisar li hadha ar-ra'y. Katanya ni pandangan yang dinisbahkan kepada sebahagian tabi'in dan sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan harus menggunakan alat muzik ketika mana, ataupun tabla dan sebagainya itu ketika mana zikrullah. Nampak tak? Dan Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi atala al-kalam, maksudnya panjang perbahasannya tentang masalah ni, dan dia bersetuju dengan perkara tersebut. Maksudnya harus secara mutlak. Maksudnya tak ada masalah, bila-bila pun tak ada masalah. Baik. Yang ketiga, tafsir. Ada sedikit perincian. Wa huwa tahrimul alati zatul autari. Kal kamnajah. Maksud dia kata yang diharamkan, tafsir yang diharam hanya alat yang bertali. Itu haram. Seperti mana berzikir. Wa ibahatu alati tarb. Tapi kalau alat yang jenis pukulan diharuskan. Lis-sufiyyati li'annahum yasta'inuna biha 'ala dzikri wa huwa ra'yul Hafiz As-Suyuti. Ini pandangan Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu, karena para ulama sufi bagiannya memberi manfaat waktu ketika mana diketuk gendang. Contoh bila kita dengar zikrullah ataupun kita dengar orang qasidah, tak ketuk gendang dengan ketuk gendang. Ketuk gendang orang jadi lagi, kepala dia jadi muyul lebih. Dia lebih nak dengar lagi. Dia lebih khusyuk pada waktu tersebut. Lainlah Ustaz Najmi, suara dia pun macam gendang dah. Tarik pun macam gendang dah. Ada seorang orang ni kalau kata dia tak tarik, tak guna gendang, tak tarik pun tak apa. Itulah maksudnya. Dia masuk gendang je, jadi sedap pula dah. Macam sedap ke gendang tu suara dia. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh, tidak ada masalah. Jadi pandangan yang ketiga ni, tafsir ni, maksudnya yang tak dibenarkan seperti autar lah, seperti mana rebana. Bukan rebana. Benda apa yang macam gambus kan? Gambus. Rebana lah. Gambus. Saya semalam carilah dalam internet nak tengoklah gambar macam mana. Tuan-tuan tak carilah. Keluar gambar lain. Tulis bahasa Arab, tulis hal lain, keluar lain. Saya tulis khadib. Khadib alat muzik tu, khadib tu. Tapi satu alat muzik pun tak keluar. Astagfirullah. Dia keluar khadib lain. Ni doktor tahulah khadib tu mendatang apa. Doktor tahu tak doktor? Khadib mendatang apa? Tahu tak? Dua abad tahu lah. Abang tulis dah senang lagi, buka pula. Khadib ni kemaluan lelaki. Dia panggil khadib. Khadib ni bukanlah musik ni. Dia gambar-gambar lah lebih pada perubatan lah. Lebih pada perubatan. Dia panggil khadib tu dibincang dengan bab perubatan. Dia cari khadib ni. Kita kan buka juga dalam kitab. Ada mausu'ah alat muziqiyah ni, ada mausu'ah dia. Dia jual di belakang Azhar pun ada. Ada risalah turah ada soal doktor ni buat. Kemudian dia tak gambar sekali dalam kitab tu. Boleh buka kitab tu. Orang yang kitab dia sampai 30 lebih kuat. Ada belakang Azhar dia jual. Dan Syekh Abdul Ghani Nabulsi radhiyallahu anhu Al-Hanafi ada tulis kitab Idahud Dilalat fi Sama'il Alat. Dia tulis tentang hukum yang panjang tentang mendengar alat-alat muzik. Dan dia merajihkan pandangan jawaz, harus mendengar alat-alat muzik. Wa atala fi dhalika wa kitabuhu hadha matbu'un.
Syekh Abdullah Siddiq kata kitab ni matbu'. Idahu ad-dilalah fi sama'il ala. Syekh Abdul Ghani Nabusi radhiyallahu anhu al-Hanafi. Kemudian al-Imam al-Allamah Sayyid Ja'far al-Kattani al-Maliki, Syekhul Jamaah bil Maghrib, ulama besar daripada Maghrib. Dia tulis kitab Mawahibul Aribil Mubri'ah min al-jarbi fi istima'il alati lahwi wat tarbi. Cerita kitab tu pula. Cerita berkenaan dengan hukum mendengar alat lahwi. Alat lahwi ni alat muzik, wat tarba, alat gendang, pukulan ni. Dan dia sebut wa ala ibahat istima'it tarbi la wa ikhtasarahu tilmiz dia al-Allamah As-Sayyid Ahmad ibn al-Qayyar Syekhul Jamaah ba'dahu wa ikhtasarahu hadha matbu' bil Maghrib ala ibahat istima'it tarbi jara al-amal indana bil Maghrib. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama di Maghrib, kata Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghubari, kerana dia berasal daripada Maghribi, hukumnya adalah harus. Fa jami'u turuq as-sufiyyati hunaka yuqimuna al-hadrata bihadhihi al-ala. Para ulama sufi di Maghrib, mereka menggunakan alat-alat muzik ini seperti gendang dan sebagainya. Ketika mana nak melaksanakan majlis hadrah, digunakan alat-alat muzik tersebut. Dan benda ni tidak diingkari oleh mana-mana ulama pada waktu itu. Yang mana Maghrib ni terkenal dengan muhaddisin, faqih, dan sebagainya. Dan mereka tidak ingkar dengan perkara tersebut. Ini baru muhaddisin. Boleh. Para ulama Yaman, ada satu masjid di Yaman. Nama masjid ni masjid saya terlupa orang Yaman. Allahu Akbar, saya terlupa. Ada seorang ustaz yang cerita kat saya. Dia pun masjid dia ada bani-bani dia. Masjid Ba'alawi, masjid Syihab bin Syihab, masjid sekian-sekian. Dia ada satu masjid ni yang dia pun punya hadrah. Bila dia pun buat hadrah, pada setiap hari Selasa malam, Selasa malam Rabu, buat hadrah ya, guna bukan cakap benda besar-besar ni, guna dengan bukan serunai, seruling. Dia bezalah serunai dengan seruling. Serunai ni tu serunai macam dengan hamin waktu ketika mana silat tu. Tu serunai. Serunai waktu silat tu, tu yang dilarang. Saya ke Indonesia, ke Majlis Habib Taufik As-Sagaf. Di Majlis Habib Taufik As-Sagaf, bila habis baca kitab Riyadhus Shalihin dan ada baca beberapa kitab tasawuf yang lain, kemudian anak murid dia akan main seruling. Ni nak qasidah kan? Dia main dulu. Bukan Habib dah yang main. Bukan Habib Taufik ni alim. Ni antara habaib yang alim. Kemudian dia main seruling, lepas tu qasidah. Dia main seruling tu saja, kita tak dengar lagu, pergi goyang lah. Gitu, goyang. Sedap lah seruling. Lepas tu saya tanya dekat Habib. Lepas dalam perjalanan kami nak balik, Habib naik dengan saya, naik kereta sekali. Saya tanya kat Habib, masalah berkenaan dengan seruling ni, jadi adakah dia termasuk mizmar yang disebut tadi ni, mazamir syaitan yang disebut kata yang Nabi larang tadi? Habib kata yang tu serunai, bukan seruling. Dimasukkan dengan mizmar, mazamir tadi ni adalah serunai, bukan seruling. Kata yang dilarang tu serunai tu dia kata. Serunai macam waktu silat, itu dia. Kalau seruling, itu masih lagi berlaku khilaf di kalangan ulama. Cuma dia tak galakkan untuk main dalam masjid. Dan dia pun bukan main dalam masjid, dia main dalam tempat musalla, dia tempat dia duduk mengajar. Tempat dewan yang dia mengajar. Dalam masjid dia kata saya tidak galakkan lah. Begitu juga ulama-ulama kita di Mesir tak galakkan untuk main dalam masjid alat-alat muzik tersebut. Tapi kalau main kalau mereka pergi ke Malaysia, kalau Syekh Yusri hafizahullah taala, Syekh Yusri dia memang dia awal bila saya tanya dekat dia, Syekh ada kumpulan qasidah nak mari ada bawa alat muzik, Syekh boleh tak? Syekh kata mazhab aku pegang tidak guna alat muzik. Disebut macam tu awal-awal dia selesai. Kita pun bawa orang yang main qasidah tidak perlu alat muzik. Tapi kalau dia pergi ke majlis dan kemudian dia pun dah main alat muzik pada waktu tersebut, dia ingkar ke tidak? Dia tak ingkar. Sebab apa? Sebab mukhtalafi. Sebab orang ini orang alim, dia tak akan ingkar dengan perkara tersebut. Kenapa? Kerana benda ni masih lagi ada lagi pandangan ulama yang membenarkan perkara tersebut. Cuma bagi pandangan peribadi dia, saya tidak setuju. Contoh macam tu. Bukan dia ni haram. Dia mana ni haram ni berdosa besar ni. Ada pandangan ulama yang membenarkan. Habib Zaid bin Sumair radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhu, dia pun waktu orang main depan dia tak kata ni Syafi'i saghir di hadha zaman.
Alim kabir dalam mazhab Syafi'i menghafal qaul ashab dalam mazhab Syafi'i. Dia bukan orang jalan-jalan. Pun tak kata apa. Habib Umar, alim kabir, pun tak kata apa. Kita kata, black dia tu. Nampak tak? Yang ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah tersebut, cuma jangan kita terlalu rigid dan kemudian kita bila mana berlaku benda tersebut kita nak menyalahkan pihak yang lain. Itu tak betul lah, cara macam tu tak betul. Baik. Ada pandangan ulama yang sebut dan sebagainya, kalau dia pegang dengan pandangan yang syadid, itu al-ra'si wal 'ain pandangan dia. Dan pandangan dengan alat muzik juga Syekh Jadul Haq, Syekhul Azhar yang dulu ketika dia jadi mufti, dia ada tulis panjang dalam Fatwa Darul Ifta. Kita boleh buka dalam Fatwa Darul Ifta tentang alat muzik. Dan beliau lebih kepada mengharuskan kebanyakan daripada alat-alat muzik. Diharuskan oleh beliau kerana tidak ada dalil yang mengharamkan. Bila tidak ada dalil yang mengharamkan secara khusus, kecuali mizmar, kecuali serunai yang disebut secara khusus, maka hukumnya adalah harus. Al-aslu fil asya'i fil ibahah. Digunakan dengan kaedah tersebut. Baik. Faham kan? Itu yang dibahaskan oleh para ulama. Jadi masjid tu yang saya sebut tadi ni, bila dia main, pada ketika mana Habib Abdul Rahman menjadi mufti pada waktu tersebut di Tarim. Menjadi mufti Tarim pada waktu tersebut. Dan dia keluarkan fatwa haram bermain alat muzik di dalam masjid. Haram hadrah dalam masjid menggunakan alat muzik. Dia duduk di Tarim. Dan ahli Tarim menggunakan alat muzik ketika hadrah, dan dia keluarkan fatwa tersebut. Yang hebatnya ahli Tarim ni, bila mufti bawa keluar, berhenti semua, tak main dah. Dan tak ada seorang pun kata dekat mufti ni ahli bid'ah. Mufti dia bilang, tak ada seorang pun kata. Dia kata hormatnya mereka dengan ahli ilmu. Ni, bila Habib Abdul Rahman bawa. Satu hari, Habib Abdul Rahman lalu di depan masjid tersebut pada malam Selasa. Ni tak ada dah majlis ni. Majlis hadrah tak buat dah di masjid tersebut dengan menggunakan alat. Kalau dia dapat guna dengan serunai, guna dengan serunding, guna macam-macam dia guna main. Pompa main dalam. Memang zauk sungguh. Kalau di kawan-kawan saya yang duduk di Yaman nak cerita. Baik. Bagaimana berlaku itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Habib Abdul Rahman lalu di tepi masjid, dengar orang duduk main dalam masjid. Dia dengar orang main dalam masjid. Dia masuk dalam masjid dengan keadaan marah. Aku dah keluar fatwa haram jangan main dalam masjid. Tiba-tiba main lagi dalam masjid. Dia masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid, tak ada orang. Tak ada orang. Keluar balik. Tapi dengar tadi dia kata. Jelas-jelas dengar. Siapa yang main? Dosa tu bunyi lagi. Masuk lagi sekali lagi. Dia masuk sekali lagi. Pada masuk kali yang kedua kata ni cerita ni memang cerita yang masyhur. Dia masuk. Kemudian terus dia pandang ke atas, ke arah kubah masjid tersebut. Dan nampak pada waktu tersebut pintu langit terbuka pada waktu itu. Pintu langit terbuka dengan luah. Dan terus Habib Abdul Rahman keluar, dan kemudian dia keluarkan fatwa baru, boleh main dah, tak ada masalah. Di masjid ni khususnya hari Selasa. Sebab tu hari Selasa kalau di masjid tu, para habaib akan datang ke masjid tersebut. Karenanya dikatakan Habib Abdul Rahman nampak pada malam tersebut terbuka pintu langit, dan yurja diharapkan pada malam tersebut pintu langit terbuka untuk menerima doa pada malam tersebut di dalam majlis tadi. Cerita ni tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan je lah. Kalau ada Wahabi dalam majlis ni, dengar je lah. Saya tahu dah kalau Wahabi mana ambil point pun ni. Saya cerita apa pun, dia macam nak potong kan. Lepas ni masuk dalam YouTube pula. Allah, dia potong semua. Dia potong ambil dari tu kan. Tengok. Dengar qasidah, pintu langit terbuka pula dah. Tahu dah, dia akan buat macam. Saja cerita, memang saja. Tahu dia nak potong. Orang ajak potong sikit dia. Dengar sampai habis lah. Lepas ni masalah apa dia? Masalah yang paling besar sekali kerana ingkar semua karamat wali. Itu ya. Kalau kita tak ingkar karamat para wali, kita tak akan ingkar benda ni. Sebab benda ni nampak langit terbuka ni benda mustahil akal kan? Tak lah. Benda ni mencari adat kan? Kita nak buat tahu apa? Dia masalah hukum akal dengan adat pun tak nak beza ni. Itu tak heran. Kita nak heran pun hukum akal dengan adat pun dia pening. Kalau orang tanya apa beza hukum akal dengan hukum adat? Ya tahu, tapi memang tak terima akal kan? Bila tengok orang jalan tahiyat, tu orang jalan tahiyat, mana boleh terima akal? Tu tak boleh terima akal ke tak terima adat? Tanya dia. Terima akal ke terima adat? Cakap tu bagi betul sikit. Lepas tu tuan kalau tengok orang bercakap dan dia tak nak beza akal dengan adat, la yusahu bi'ilmi. Nah, jangan kita wasiqah, jangan kita siqah dengan ilmu ni.
Jangan thiqah dengan ilmu. Ini masalah. Sebab akal dengan adab pun tak nak beza. Yang kapal duduk jalan tayak, Titanic jalan tayak tu dia percaya pula. Tu berat pada kita lagi tu. Tapi wali-wali jalan tayak ingkar terus. Wali terbang. Ada seorang wali terbang. Aduh, dah. Tak terima akal. Yang kapal terbang Egypt Hamed tak apa pula. Tu terbang juga tu. Tu orang bawa terbang kan. Dia ada enjin dia tu. Ni kalau Allah bawa terbang, jangan nak. Dia kata ada lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Dia kata orang panggil ni akal dia bermasalah. Ngaji tak mau. Ngaji tak mau. Duduk di masjid ni tak mengaji. Jaga-jaga duduk di masjid ni tuan, dia akan lahir ramai orang. Kalau duduk di masjid tak ambil peluang sungguh-sungguh dengan ulama-ulama, tak mengaji betul-betul, rugi kita. Nampak tak? Rugi sangat-sangat. Dan ada orang lagi bimbang lagi, dia balik dia tak rasa rugi. Itu yang pelik tu. Dia ada orang yang dia balik-balik dia rasa rugi. Rugilah dulu tak mengaji sangat. Dia rasa ada orang macam tu. Ada orang dia balik-balik. Okey, tak masalah. Okey. Ini masalah. Yang orang gila orang ni. Kalau dekat ni jadi gila dengan kita. Boleh. Panjang syarah kita hari ni Sebetang serunai baru. Kerana perkataannya itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi SAW. Karena apa ni? Kerana Syekh Abdul Qadir Mandiri adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Maka dia intisar kepada pandangan tersebut. Dan kita pun mazhab Syafi'i. Boleh. Cuma bila dengar qasidah ni, tak dengar kompang ni betul-betul tak sedar. Saya di kampung saya tiap-tiap tahun buat majlis daurah di Bedu, di kampung saya. Tahun ni pun akan buat lagi bulan 12. Setiap bulan 12 lah saya akan buat. Sebab saya di kampung jarang-jarang duduk di kampung. Saya selalu keluar duduk di luar. Jadi di kampung saya bagi seminggu dalam setahun. Setahun seminggu. Seminggu tu penuh. Daripada pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Buat daurah. Yang mari ramai lah, alhamdulillah. Dulu kali pertama daurah saya di Bedu, di kampung saya, ada 150 orang datang. Ada daripada Kuala Lumpur main 30 orang, lepas tu ada main lah orang di keliling tempat tersebut. Kemudian ada yang daripada Penang, semua pakat mari duduk. Lebih kurang 150 orang. Tahun ni, tahun lepas 2014, 350 orang mari. Lagi ramai lagi. Duit tu tak kira lah. Banyak sungguh guna. Tapi duit masa mula buat program tak ada apa langsung dalam tangan. Mereka bayar 50 benih. 50 benih. Dan 50 ringgit untuk beli kitab. 50 ringgit beli kitab. Makan sehari 3 kali. 4 kali makan sehari. Makan pagi, makan tengah hari, makan sebelum maghrib, makan nasi berat ni. Kemudian makan malam pula. 4 kali. 350 orang. Dia kau balik kat 30,000. Duit tak ada. Tawakkaltu ala Allah. Min karamatil awliya kan? Lakulah kau. Habis majlis lebih pula kat 10,000. Mana duit ni? Inilah karamat para wali. Orang bukan. Allah ya. Mana cerita aja dia. Bila kita buat majlis, saya mengajak kita daripada pagi sampai ke malam. Pagi baca kitab ni, mula pukul 9 pagi sampai zuhur. Kemudian lagi lepas asar start sampai lah isyak pukul 10 malam. Kita buat pelan. Jadi takkan saya mengajak dia tak berhenti. Orang pula kalau dengar ajar ilmu je letih dia. Maka akhirnya ada anak-anak pelajar-pelajar Matis, Ma'tafi Imam Syafi'i, buat pimpinan Ustaz Zuhair, hak ada buat album, hak ada masuk dalam TV Hijrah tu. Depa lah yang mari tiap-tiap tahun kampung saya. Dia depa lah tukang qasidah dalam majlis. Depa lah ahli qasidah. Qasidah depa dalam sedap dengan gendang dengan apa semua. Apa dengan Habib Syekh. Alat qasidah tu dekat 3,000 bah ada satu alat tu. Satu tu ya 3,000. Bunyi semua dalam konsert tu. Main. Pecah tengah-tengah kita. Dia punya sedap alat dia bunyi tu. Dia main dalam gendang. Ada orang yang komplain dia kata, boleh kan ni Ustaz main dalam masjid apa ni? Yang tadi benda khilaf. Lepas tu ada lagi ustaz-ustaz ni pula ada duduk sebut kat belakang lah. Sebut kat belakang-belakangnya kata tak elok. Saya sedar, saya panggil mufti tu main. Panggil Syekh Badruddin main. Syekh Badruddin main ke kampung. Tiap-tiap tahun dah, 2 tahun dah dia main. Dan dia bagi ucapan dalam majlis kita. Dan dia majlis dah sekali memanggil. Dan memang budak-budak ni main qasidah depan dia. Main gendang bawah ni. Dia tak kata apa. Habis majlis tu saya kata, mufti tak kata apa. Kita dia bilang mufti pun.
Senyap tu ikan benar. Cara tu lah, cara tu penting. Mufti dia kata apa-apa, dia lebih bilang mufti. Baik, kerana perkataannya itu menyalahi akan Quran dan hadis Nabi SAW, maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata. Tu dah tadi, al-mustami'u syarikunil qaili. Nampak? Orang yang mendengar itu bersekutu ia, maksudnya bersekali ia dengan mereka yang berkata-kata. Orang ni sambut tak betul, tak baik, kita duduk sekali dengan dia. Mengumpat orang, kita pun dapat sekali dosa mengumpat tersebut. Nampak? Sebab tu duduk dengan orang mengumpat ni, ada beberapa benda yang kita nak kena buat. Yang pertama, kita halang kan? Tak payahlah mengumpat. Jadi cukuplah kot. Yang kedua, apa dia? Kita bangkit dan kita keluar daripada majlis. Itu cara. Tapi yang tu yang susah. Faham? Susah semua. Kalau dengar orang mengumpat, kita pun nak tumpang sekali sebab orang tak kata kat kita. Orang kata kat orang lain. Orang kita pun seronok nak tambah sikit sebanyak. Dia bila tambah, jadi buhtan. Buhtan lagi buruk daripada mengumpat. Nah, ini jaga-jaga. Baik. Baik. Pada dosa perkataan yang haram itu, dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan waswas ke dalam hati. Ini sebab kenapa waswas kita banyak. Ini antara sebab dia kenapa kita selalu waswas, kerana kita banyak benda tak elok. Orang yang waswas ni, kata para ulama, al-Imam Nawawi Bantani sebut dalam kitab beliau Nihayatuz Zain, ceritakan tentang penyakit waswas ni berlaku disebabkan dua perkara. Yang pertama, kerana qalilul ilm, orang yang ilmu. Tapi sebab qillatul ilm dengan qillatul iman. Iman kita kurang dan ilmu kita kurang. Nampaklah? Iman kurang juga menyebabkan orang ni jadi waswas. Ada waswas yang peringkat berat ni, sampai berat sungguh, sampai semua benda dia tengok dia nak waswas. Ada seorang perempuan ni di Kuala Lumpur, cerita betul ya, yang dia ni waswas kalau tengok anjing. Dia tengok anjing dia waswas. Dia tengok anjing dia waswas. Kalau dia tengok anjing lalu depan rumah dia kat luar pagar, dia duk bayang anjing tu masuk dalam kawasan rumah. Lepas tu anjing tu berjalan dengan basah rumah kali dalam rumah. Lain kali dia samuk habis semua dengan orang tamu rumah habis. Lagi teruk dia bayangkan anjing tu masuk dalam rumah dia terus. Dan peringkat kata dia samuk dengan rumah-rumah dia. Lagi berat lagi, peringkat waswas dia sampai terlalu berat dah. Dia tengok anjing dalam TV dia samuk. Kau stop TV tu. Dia bukan tak bohong. Dia tak betul ni. Nampak TV, ada anjing dalam TV. Habislah. TV pun habis semua kali nak kena samuk dia. Samuk TV semua. Baiklah. Jam untuk lelaki dia. Dia nak beli TV. Ni bahaya, waswas. Waswas ni kalau kata dia dah mengaji. Saya mengaji dah Ustaz. Tapi waswas juga. Tu dah dia mengaji tu. Sebab yang waswas ni syaitan dia akan main kat orang mengaji. Sebab tu orang mengaji dia waswas. Orang tak mengaji dia nak wah-wah apa? Wah-wah apa dia tak tahu. Betul. Dia tahu orang tak mengaji tak waswas pun tak betul lah. Dia kata waswas tu pun dia tak pernah dengar. Apa benda apa dia tak buat nak waswas apa? Dia waswas ni kat orang yang mengaji. Memang dia akan main waswas. Ni permulaan yang baik sebenarnya. Yang bagus, insya-Allah khair. Cuma jangan layan. Nabi ajak jangan layan waswas. Sebab tu Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ni kalau tengok dalam bab wudu, dia tengok ni macam mana nak lawan waswas ni. Tengok macam mana imam-imam kita ajak, ulama-ulama kita ajak. Imam Ibnu Mubarak, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, kalau dia tengah duk ambil wudu, tiba-tiba syaitan mari bagi waswas dekat dia. Dia buat waswas. Faqala lahu lam tamsah ra'sak. Ni syaitan duk kata dekat hati dia ni. Tu kepala tak habis tu, kepala tak sapu habis tu. Ni macam tu kita buat kan. Dia kata ambil wudu ni kepala tak kena. Allah, kepala tak kena apa dah. Lepas tu sapu lagi. Sampai habis ayat 2 timba. Wudu tak habis. Faqala al-bayyinatu hada. Bila mana dia dengar dalam hati dia syaitan tu sebut macam tu. Tu kepala tak kena tu, tu tangan tak kena. Maka terus Imam Abdullah bin Mubarak dia akan kata apa? Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Quran hadis tu kan. Al-bayyinah 'ala al-mudda'i.
Siapa yang duk tuduh, dia kena main bukti. Hang tuduh kata tak kenal pada aku, hang main bukti lah. Dia cakap dengan syaitan ni. Al-yaminu ala man ankar. Tapi orang yang mengingkari benda tersebut, dia kena bersumpah. Wallahi, Imam Abdul Barak sumpah tu, wallahi alladhi la ilaha ghairuh laqad masahtu ra'si. Demi Allah, aku dah sapu dah kepala aku. Anda buat faham? Lawan dengan iblis tu waktu tu. Iblis kata kat dia, terus dia kata kat iblis, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Wallahi qad masahtu ra'si. Wallahi qad ghasaltu rijli. Semua sebut macam tu. Lawan dengan iblis. Iblis, syaitan yang duk ganggu waktu wuduk namanya walhan. Walhan ni memang dia duduk kat tempat wuduk. Dia tengok kat tempat wuduk tu, dia tengok kita berwuduk. Sebab tu ada orang yang berwuduk, Allahu Akbar, sampai basuh semua dengan kepiah-kepiah pun dia basuh. Kawan saya di sekolah dulu, basuh kepiah-kepiah ni, kepiah pun basuh. Sebab apa orang tanya? Saya tanya, dia kenapa basuh kepiah ni? Kepiah ni basuh, dia kata sebab kita duduk dalam kelas. Waktu cuti, sampai ke cuti, waktu cuti sekolah, kemungkinan ada burung yang menghinggap dekat tingkap kelas kita. Yang mungkin burung tu berak, dan kemudian ada najis hukmi. Ini mengaji, ini orang mengaji ni. Hukmi, najis tu dah hukmi dah, sebab ayat dah ni, tapi dia ada lagi asar najis tu ada. Maka kalau ayat hujan termetik atas tingkap tadi, terkena ke kepiah aku, bermaksud aku dah kena juga. Najis yang tak ada pun ada. Tu pelik tu. Benda tak ada je dah. Lepas tu saya kata dekat dia, awak hantar bayang tu, babi masuk dalam kelas. Tu babi tu duduk atas kursi lah. Bayang tu terus kan. Kenapa? Tu samuk habis semua kelas-kelas ni. Walaupun babi tu tak ada, tapi hang bayangkan babi tu ada. Ni bahaya waswas. Dia akan bayang benda yang tak ada jadi ada. Nampak tak? Jadi bila waswas, buat macam Imam Abdullah bin Barak buat. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hang tuduh aku tak buat, hang buat main dalil lah. Hang tak buat main dalil pun hang tuduh ya. Aku bersumpah, aku buat dah benda tersebut. Insya-Allah. Nampak? Lepas tu kalau kita duduk semayang, kita tengok dia main tuduh, kita tak apa? Kita tak berniat waktu semayang. Ni semayang ni, kita tak niat. Tak niat tu. Dia main was-was. Rakaat keempat lah. Jadi macam mana kita nak buat? Sebut dalam hati kita, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Wallahi laqad nawaitu as-sadaqah. Sebab itu ya senang. Ambil ni a'immah kita yang sebut benda macam tu. Cara nak lawan dengan iblis. Kalau kita dah mengaji, tengok-tengok pun duk was-was lagi, maksudnya iman kita masalah. Sebab tu banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Zikir yang paling afdal daripada baca Quran. Baca Quran. Dan ada juga yang zikir yang afdal pada tempat dia pada waktu tersebut. Contoh selepas sembahyang. Yang zikir Quran paling afdal. Tapi selepas sembahyang, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, afdal pada waktu tersebut. Mana yang paling afdal pada waktu itu adalah zikir selepas solat. Faham tak? Dia ada tempat dia masing-masing. Hari Jumaat. Nah, hari Jumaat ni. Maka zikir yang paling afdal daripada dia selawat kepada Nabi SAW. Ini paling afdal. Lepas tu ada ulama yang bahas dalam kitab. Dalam perjalanan kita ke Madinah Al-Munawwarah, naik bah. Contohnya kita naik bah daripada Jeddah nak ke Madinah Al-Munawwarah. Ataupun kita daripada perjalanan daripada Mesir, kita nak buat umrah ataupun kita nak berhenti di Madinah melawat Nabi SAW. Jadi kita dalam perjalanan ke Madinah. Zikir apa yang paling afdal pada waktu tersebut? Membaca Quran ataupun berselawat kepada Nabi? Maka para ulama kata berselawat kepada Nabi SAW. Karena apa? Karena dia berkait dengan orang yang kita nak lawat pada waktu tersebut. Itu berselawat kepada Nabi SAW. Nah, dia buka lagi tak usul fiqh dan bimbingnya. Dia dah bincang kan? Dan kita baik. Dan ketahui olehmu sikit lagi kita baca. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Dia macam makanan, ha? Dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Faham? Sebab tu kita duduk dengan orang, kata para ulama, ambil sekadar yang perlu. Kita ambil sekadar yang perlu. Sekadar mengambil ilmu dan mengambil manfaat dengan dia sahaja. Jangan lebih daripada itu. Nah, kalau kata lebih daripada itu, bermaksud itu hanya fudul. Fudul daripada apa yang kita lakukan. Maksudnya lebihan daripada apa yang sepatutnya kita lakukan. Nampak tak? Sebab tu Nabi suruh kita elak daripada membuat perkara yang lebih-lebih macam tu. Susah lah benda tu, susah.
Baik. Jadi makanan benda yang kita dengar, yang masuk ke dalam telinga kita tu, itu lebih berat daripada yang masuk dalam hati, itu lebih berkekalan daripada yang duduk dalam perut. Kerana makanan itu hilang ia daripada dalam perut, besar dengan tidur dan umpamanya. Nampak tak? Dan terkadang berkekalan ia dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makanan makan pencahak. Cahak ni apa dia? Julak. Makan julak, cirit tu keluar. Maka dengan zat makan tu dia akan keluar makanan daripada perut kita pada waktu tersebut. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia dalam hati seumur hidup. Perkataan saja akan kekal dalam hati ni seumur hidup orang tersebut. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarannya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Dalam firman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Tidak bahawasanya pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Jadi ini semua akan disoal oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah pendengaran kita. Ya, kita dah baca tentang mata, kita dah baca tentang telinga. Dua anggota yang hampir dengan kita ni kita telah bincangkan, dan bagaimana jaga dan bagaimana untuk kita pelihara, dan apa tempat yang sepatutnya kita gunakan pada anggota tersebut, seperti mana yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka moga kita dapat beramal sama-sama insya-Allah dengan kitab ni. Dan insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk pada fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Saya tengok balik kita mungkin ada kelas, kalau sampai bulan 11 ni mungkin ada lebih kurang dalam 20 kelas kot lebih kurang. Kalau tiap-tiap minggu lah, kalau tidak ada halangan tiap-tiap minggu kita buat mustamir berterusan, lebih kurang dalam 20 lebih kelas. 20 lebih kelas insya-Allah akan khatam kitab insya-Allah. Yang khatam ni. Dan apa ni, khatam kitab tu kepada yang daripada awal sampai habis lah. Yang tak main pada awal sampai habis pun tak apalah, dia main tang khatam pun boleh juga, tak ada masalah. Dan saya cadangkanlah kalau khatam nanti kita nak buat kenduri lah. Kita buat makan-makan ke, makan kambing ke apa kan. Ajar abang kan. Dan ajar wahid ya kan. Untuk perwakilan lah. Cakap tu dulu lah insyaAllah. Tunggulah tu. Dia kena syafaat tu kena ada. Bila lagi kan nak makan kambing bakar, golek-golek kambing. Khatam kitab lah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan ketemu lagi pada minggu depan. Kalau umur panjang, rezeki apa ni dimurahkan, diberkati waktu kita insyaAllah. Jadi saya cakap dulu. Aku nak hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih banyak kepada semua, kepada Datuk Buta dan seluruh pegawai dan juga perwakilan dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.